Hey, welcome back to Syed Irfan. Mantap. Okay guys, so konten yang lepas kita dah tengok siapa partnership paling clever. Dia menangi oleh Daniel lah. Okay, so pada hari yang sama, ini dia partnership paling bopil. Dan untuk hari ni, hari yang sama sebenarnya kita shoot ni, kita shoot untuk konten ni seram sikit lah. Aku tahu seram. Pada konten yang lepas di batch 1 memang seram gila, korang pun tahu. Memang tim ni, Bopip diserang. Partnership Bopip diserang dengan komen-komen yang sangat jahat tadi tu. Dan sebab situlah dia bertukar menjadi violent sebenarnya. Pada konten inilah dia orang bertukar menjadi benar-benar antagonis. Di mana kita berbincang, bukan berbincang, aku dengan luahan di Kuantan. Partnership Bopip dikecam kerana ayat yang Ali Irfan bagi. Mana ada. Aku betulkan ayat. Ayat dia terlampau jahat guys. Jadi aku macam ini sikit ya, tolong padam ni sikit. Ni terlampau kuat sangat. Dia gitu. Okay. So kali ni untuk batch 2 pula. So kita akan main untuk jedak jeduk trash talk. Jedak jeduk savage. So yang mana lagi sakit hati, yang menyayat hati, itulah yang menang. Okey. Siapa lagi savage, dia menang. So untuk yang pertama kita ada fighter dan lover. Macam biasa, untuk team fighter kita ada wakil partnership Bopil. Dan untuk lover, wakil yang pertama Marcella. So jom kita mulakan. Sebelum aku cakap ni, aku harap kamu punya mental kuat lah ya. Balik jangan menangis. Okay. Mal, bagi sikit-sikit dah, jangan sakit sangat. Sakit-sakit pun kau takkan dapat permanen. Belum mula lagi. Okey. Silakan. Okey. Share, dengar ya Share. Marcella Gelenya. Kalau sendu dan berat mulut tu adalah bakat, aku yakin Share, kaulah pemenangnya. Biasa je. Dia ni badan je kecil. Bukan jiwa besar tapi suka cakap besar. Okay. Dengar Belum lagi. sopan ni. Okay. Pagi-pagi makan pau. Apaan tu? View YouTube Lufa 19K sehari. Bagi dekat aku, 2 jam aku boleh tapau. Oh, gacur. Gacur brother, gacur. Haish, dia orang ni berlagak Fa'eh. Berlagak. Riak takbur. Belagak. Okey. Okey, Fa'eh, disebabkan berlagak, dengar je aku. Upin Ipin jumpa opah. Apaan tu? Belagak campur mata tapi sebenarnya sampah. Ada lagi. Itu permulaan. Lufa kaya. Batch 2 keluar nanti, Shan ikut sekali ya.
Fae. Ah, Jual mahal tapi tak laku. apaan tu? Hina orang macam kau padu. Apaan tu? Oh, belum lagi. Ha? Padahal diri sendiri sendu. Kejap. Syarukan mau naik. Apaan tu? Kau buang makan, kau jumpa yang tai. Kenapa laku kat sini? Bunga rampai diracik-racik. Air mawar dirinjis-rinjis. Diamlah najis. Okey. Panas Game pertama pun dah panas gila-gila macam ni ya. Okay, alright. So, kita akan pergi ke pemenang lah untuk kali ni round pertama ni. Okay, so dua-dua pun bagi impact yang sangat kuat. Ui, seram. Tapi macam tu dah seramnya best satu hari tu juga. Tapi ni permulaan pun kita dah bagi seram. Tapi apa pun, juri hari ni aku seorang. Jadi juri drama meneliti. Macam aku cakap sebab ini partnership. Jadi tengok kontra macam mana. Dan untuk bagi aku, pemenang untuk Marcella menentang Lufa Air untuk JJ Savage. Kata-kata Savage jatuh kepada Lufa Air. Tapi MVP Ayat Savage adalah Share. Cuma kontra dia tadi dua-dua jadi, and then cara dia balas dia pun best. So aku letak Lufa Air sebagai pemenang lah. Okay? Alright. So pemenang untuk yang pertama, Team Fighter 1, 2, 3. Fighter! Jadi yang pertama kita dah panas. Kita pergi yang kedua pula. Yang kedua kita jemput Rizan menentang Nada. Sekarang ni aku baru 2 hari tak datang office. Aku dengar cerita kau dah start kalah. Kau dah start kalah, 2 game dah start kalah. Aku akan pastikan ini game ketiga korang akan kalah. Tak apa, awak. Saya serang awak. Dah, kalau dia macam ni lah. Korang ni macam susah sangat kan. Nak bercakap pun susah. Tak apa, biar aku yang start dulu lah. Dah 2 kali kalah, dah tak tahu cakap apa. Lawak tak Ari? Azan? Kelakar. Aku kena tanya dia. Apa yang aku buat kelakar-kelakar tak bagi dia? Okey, silakan. So saya start dulu sebab diorang pun tak ada point nak start dulu. Biar saya start dulu lah. Saya pun tak tahu nak bagi benda apa. Diorang ni oh, benda bintang bila to you. Okey guys. So sabar. Aku ada emergency. Bang, saya baru nak perform bang. Baru nak perform ni. Aku ada emergency. Sorry aku ada emergency. Jadi kita akan sambung konten ni pada hari lain. Apa salah? Alih Ikmal kalah, aku terpaksa postpone lah. Okay, so kita postpone kepada hari yang lain. Nampak tak? Seminggu kita peram ni. Seminggu kita peram sebenarnya. Tapi korang rasa macam dalam satu video. Sebenarnya seminggu dah kita hold untuk konten ni. Dan untuk yang pertama hari tu, kemenangan berpihak kepada Lufa Air. So satu mata untuk Team Fighter. Macam sekarang ni kalau kita tahu 3-2 level menang. That is overall. Last kali hari tu olahraga. So level menang. So kita tengok adakah Fighter mampu buat 3-3 ataupun 4-2. Okay, jadi jom kita